Angkat pensel. Kecil ke besar pensel? Kecil. Kecil. Okey. Pensel ini ibarat sistem suria. Pensel ini ibarat sistem suria. Sistem suria kita besar ke kecil? Besar. Sistem suria kita besar ke kecil? Besar. Besar. Okey. Sistem suria kita besar. Tapi ini ialah saiz sistem suria. Kecil ke? Kecil kan? Okey, baik. Sekarang, tengok padang kita. Besar ke kecil? Besar. Okey, sekarang letak pensel. Letak dekat padang. Okey. Letak je, letak. Bukan campak, letak. Duduk letak. Tengok saiz pensel dengan padang. Ini ialah sistem suria. Padang kita ialah galaksi Bima Sakti. Besar tak galaksi? Besar. Kecil tak sistem suria? Kecil. Kecil tak bumi kita? Kecil. Kecil tak kita? Kecil. Itulah perbandingan antara saiz sistem suria dengan galaksi Bima Sakti.